Kalau benar Zahid serius mahu Najib Razak dibebaskan, langkah itu sudah lama boleh dibuat dengan memperjuangkan titah addendum tanpa perlu berselindung di sebalik alasan menunggu keputusan mahkamah. Demikian tempelak seorang pemerhati politik yang menganggap kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkaitan keputusan Mahkamah mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hanyalah wayang politik semata-mata. Tegas pemerhati, Zahid cuba mencipta satu lagi lakonan murahan bagi meredakan tekanan dalaman parti dan meraih simpati penyokong. Menurutnya, isu addendum berkaitan kes Najib itu bukan perkara baharu dan berada dalam ruang kuasa eksekutif. Namun Zahid sebelum ini seolah-olah membiarkan ia berlalu ditiup angin dan sehingga kini masih tiada tindakan konkret diambil. Tambahnya, jika benar Zahid berani dan ikhlas memperjuangkan nasib Najib, maka ia sudah lama dilakukan dan bukannya menjadikan keputusan mahkamah pada Isnin menjadi perisai politiknya. Jelas pemerhati, rakyat boleh menilai siapa benar-benar mahu bertindak dan siapa sekadar bermain retorik. Dalam masa yang sama, pemerhati turut mengulas kenyataan Zahid berhubung hasrat Barisan Nasional BN untuk mengembalikan cukai barang dan perkhidmatan GST selepas pilihan raya umum ke-16 PRU16 dan menyifatkannya sebagai cadangan bagus untuk dimulakan semula. Bagaimanapun bagi pemerhati, sekiranya GST diperkenalkan semula, pelaksanaannya wajar dimulakan pada kadar lebih rendah iaitu sekitar 4% kerana ia lebih munasabah dan tidak menghimpit rakyat. Pemerhati menegaskan selagi isu kepercayaan awam tidak diselesaikan, sebarang cadangan dasar ekonomi termasuk GST hanya akan dilihat sebagai beban tambahan kepada rakyat, bukan langkah pemulihan ekonomi. Untuk rekod, GST sebelum ini diperkenalkan pada 2015 ketika pentadbiran Najib Razak dengan kadar 6% sebagai langkah pembaharuan fiskal menggantikan sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST.